far aku lompat 3 company tu standard issue lah. Isu culture, isu gaji, isu lokasi lah. Okay, based on pengalaman yang tukar-tukar tempat kerja, apa yang awak observe? Aku bila kata aku masuk dalam satu company tu, aku nak tahu sama ada kalau kata aku stay dalam company ni, sebanyak mana aku boleh grow, sebanyak mana ilmu yang aku boleh korek. And dari segi culture tu, aku gembira bila aku bekerja tu. So bila point dalam hidup hang yang hang betul-betul buat satu decision yang orang cakap macam decision tu berat, ada tak pengalaman tu? Cuba share. Antara satu momen yang buat aku tertampar bila aku tengah kerja ni, aku kerja boleh katakan spend 12 ke 14 jam sehari. Okay. Dan orang kata, kata kalau tanya member classmate aku, dia kata macam bagus lah kan. Gaji pun orang kata boleh kena income tax lah kan. Tapi sebenarnya kita kerja ni, Shoki kan, kat mana-mana pun sebenarnya exchange of value kan? Contoh kalau macam secara tradisional, dia adalah kita trade kita punya masa. Kalau macam kerja dekat industri contoh kan, kerja kilang kan, kita trade kita punya masa, company akan bayar kita punya masa. Itulah value yang company tu dapat, dan in return kita pun dapat duit. Betul kan? That's why kadang-kadang orang dia suka argue dia punya kenaikan pangkat ataupun dia punya kenaikan gaji ni based on dia punya tempoh kerja lama. Sebenarnya kalau tempoh kita bekerja lama tapi tak ada value added yang kita boleh provide kepada company, so apa yang kita harapkan sebenarnya kan? Sebab normal lah business for sure, bos pun akan bagi value ataupun akan support orang yang boleh bantu syarikat jugalah. aku time tu macam dia ni sebaya aku lah. Kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? So kat situ aku start rancang balik risiko, apa panggil risk management. Lagipun kalau aku tengok pada tempat kerja aku tengok orang yang lebih senior daripada aku, which is aku site supervisor, aku tengok senior site supervisor aku, gaji dia memang lebih kencang lah kan. Boleh katakan 3 kali ganda daripada gaji aku. Tapi masa dia still tak ada. Dia still berjauhan dengan isteri dia. Sebab location site, bayangkan JB ke Pening, memang jauh kan. So jumpa isteri dia pun dalam sebulan sekali. Aku macam duit banyak tapi life macam tu aku betul tak. Betul dah. That's why cakap kan, sebenarnya bagi aku lah, pada awal-awal at the young age, pada usia muda macam ni, benda yang paling mahal adalah kesedaran. Aku suka cakap kawan-kawan aku yang jumpa aku, aku penat lah kerja.